Hai. Hari ni adik Jamal nak tanya orang-orang dekat Tasik Y ni yang sekolah mereka dulu ada sijil halal tak? Jom. Saya nak tanya, sekolah akak dulu ada sijil halal tak? Kena ada ke? Tanya, sekolah akak dulu ada sijil halal tak? Tak ada. Sekolah akak dulu ada sijil halal tak? Bukan kedai je ke kena ada sijil halal? Anda pun macam tadi kan, bila tanya tentang halal dekat sekolah terpinga-pinga. Tak tahu sekolah tu ada ke tak sebenarnya. Tapi sekarang dekat Johor, kantin sekolah agama pun dah disahkan halal tau. Inisiatif ini dibawa Pelan Kemajuan Halal Johor 2030. Dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Dato' On Hafiz Ghazi dan Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Farid. Anda nak tahu tak, Johor sekarang ni antara negeri yang paling aktif dalam industri halal tau. Sebanyak 3,462 sijil halal aktif yang telah dikeluarkan setakat ni. Dan yang paling menarik, program ni telah masuk ke sekolah agama tau. Bila kantin pun kena audit halal, maksudnya standard Johor tengah naik. Sijil halal ni bukti yang kerja tu dibuat dengan teliti, bersih dan amanah. Sebab itulah penting, bukan sahaja untuk agama tapi untuk semua orang yang makan hasilnya. Halal Johor ni dah jadi satu budaya kerja. Darilah industri besar sehingga ke dapur sekolah. Semua bergerak ke arah yang sama. Maju Johor!